Annyeong. Hai. So vlog hari ni kita nak buka puasa dekat rumah mami. Nasi tak ada. Dia buka puasa dengan kawan dia. So sekarang pukul 5.30. 5.10 I baru nak pergi rumah mami. I naik Grab sebab nasi pakai kereta. Tadi I dah call mami. I cakap nak buka puasa rumah dia. And I rasa dia tak masak kot. So maybe I nak pergi bazar Ramadan kat area rumah mami. Rasanya hari ni abang ada kot. Yeah, let's go. Sekejap, I belum order Grab lagi. Selalunya I gerak awal ni I dah gerak lambat. Selalu lambat mahal sikit lah. Mahal tu RM26. Nampak tak? Sebab I dah lambat. Tak apalah. Bye Oli, kapas. Sudah yang bau ni. Dah 20 minit I tunggu. Grab driver si tak ada. And last I order dekat Asia. Ada. And lagi murah. Hai, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Buka puasa rumah nenek ke? Malam hari tu. Tak puasa dah. Sekejap. Ya. Malam tadi. Jangan tak puasa. Jangan nak puasa. Model nak pergi mana? Tak pergi mana? Mana buka puasa rumah nenek lah. Hai nenek. Nenek mana Daddy? Tengok nenek dah masak dah. Laju nenek masak. Ada popiang goreng. Ayam goreng. Behung sup. Sini Syah. Syah kena buat macam ni. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Awak Syah. Cuba Syah. Sini suara. Tahu. 1, 2, 1, 2. Betul. Sekejap mau tunjuk contoh. Tapi kita mana buat? 1, 2, 1, 2. Apa boleh? Modal saya boleh. Hari ni saya buka puasa ke mana ni? Selamat berpuasa. Semoga boleh puasa penuh. Okey. Bye. Pause dulu nanti kita jumpa lagi. Yang garisan. Aduh. Itu filter je. Apa? Dah, Meh. Meh bagi order tu. Ini. Boleh nak? Ha, boleh nak? Ha. Nak pusing-pusing. Mana boleh pusing-pusing? Cik. Syam beli apa? Karipap. Banyak gila. Makanan ni abang beli. Ya Allah, banyaknya. Kita nak ketuk ais ni. Ada 2 air tebu Satu nasi beli, satu lagi mami punya. Kita buka yang nasi punya lah. Mami boleh simpan je. Kak Cik punya watermelon banyak tak? Ais sirap nenek buat. Allah Akbar. Nenek buat ais sirap. Kau kat tadi. Sunduk ni air. Ada. Oh, penuh nasi. Ada air 3 titik ni. Baru-baru ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cerita? Dan makan. Dan Buka. puasa. Kenyang tu sayang. Selesailah kita punya weekend Ramadan. Ya, before berbuka semua benda nak makan. Lepas tu masa berbuka makan semua benda. Bila dah makan semua benda menyesal pula sebab makan. I makan tak banyak sangat. So I tak kenyang sangat. I just moderate. sebab I nak. Kenapa? I nak biar ada ruang dan peluang untuk konflik madu. Oh, tak kan semalam kita pergi beli konflik madu dekat bazar tu kan. Dah habis sebaris setengah. Baris sebaris je. No, bawah ada you dah usik juga. Satu je. Tak ada. Banyak Ni apa banyak ni? Macam itu je dia habiskan. Kononnya nasi kata, belilah nanti senang tetamu datang nak hidang kuih raya. Tapi sebenarnya tipu dia nak makan. Marah. Kan? Tak ada. Okay, so basically Ring dia nak makan dekat Kes Steak Lobster tu. Dekat Putrajaya. Dia nak belanja. So aku pun happy lah. Lepas tu aku dapat satu kesilapan di mana aku pergi belanja dia steak semalam. So member dah tak ada rasa keinginan nak makan steak esok. Ya. So dia nak cancel reserve tu. I dah booking dah.
untuk esok. Nyesal bawa dia pergi makan steak semalam. Kita booking hari apa ya? Dalam 2 hari, I dah tukar fikiran. Bahaya Syah ni. Patutnya kita nak makan 14 hari bulan, tapi full. So, I macam, oh hari Senin lah. Sebab satu hari pun full juga kan. Masalah I jenis yang tak suka reserve, booking apa semua tu. Sebab nanti, di waktu hari tu, I akan, tak nak lah. I rasa macam, tak ada mood dah, tak ada selera ke apa-apa, semua dah teringin dah. Welcome back. Tiba-tiba kita orang tak jadi nak balik rumah. Kita singgah lorong belakang sekejap, cuci-cuci mata. Lepas hudung bila nak berjalan. Selagi boleh berjalan. Pandai kita cari parking sekarang, dah jumpa dah. Ye. Depan-depan ni. Hidup ring. Hidup ring Tak ramai Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ramai, selalunya penuh. I ni Aiwo. Favorite air suami saya. Sampai lagu pun hafal. Oh I ni Aiwo. Nampak dah air favorite dia. Ha? Suka? Sedap? Okay, kat sini tak ada banyak sangat baju raya. More tu baju bundle. Tapi adalah sikit baju-baju raya kan Syang kan? Tapi baju lelaki tak ada langsung. Ada 1-2 je macam tu. Tada! Saya beli lip matte. Tak tengok Syang? Saya beli lip matte from Mia Zahar. Tengok. Oh, makan! Oh, mau banyak ni. Macam bulu-bulu dia tengok. Beli. Look at this, so cute. Warna-warna yang ada. Tapi I sayang nak swatch. Dia punya comel gila. Dia punya packaging. Look at this, so cute. Ini yang I pakai pun Twinkle juga, yang lama punya. Tengok murah gila, korang tolonglah beli. Berapa ringgit je RM5 I beli. Tapi masa promo lah. Kalau korang tengok tak promo tu, janganlah beli. Ini yang lama punya. Yang baru ni lagi comel, dia punya packaging. Tengah bagi budak-budak ni makan. Kalau treat, laju je makan kan. Susah tau nak suap tiga ni. So I letak dalam bekas ni. Si budak ni, Oli ni makan slow. Yang 2 ketul ni dah habis dah seorang satu. Nampak tu? Seorang satu dah habis dah. Yang ni tak habis-habis lagi. Annyeong yorobun. Puasa day 16. Hari ni kita nak makan K steak and lobster dekat Putrajaya. Kita orang dah booking dah. Kita order apa Syah? Beef Wellington. Lagi? Muscle. Lagi? Bone marrow. Yeah. I tak bawa. Syah, depan gila kita punya seat. Ini je. Best view. Best view ke? Cakap sea view apa semua. Wah, cantik lah kedai dia. Syam, kat mana? K steak and lobster. Tapi kita makan steak kan, mana lobster ya? Tak apa. Steak pun kita tak ada lah. Ya? Kita ada apa? Beef Wellington. Itu je? Aduh, order steak Syam. Jimat. Tambah. Saya nak steak. Yalah. Tak nak pula. Dah ada bone marrow apa bagai cukup lah. Kalau kenyang, kalau tak kenyang baru kita order. Okay. First food kita sudah sampai guys. Oh. So ini lemak-lemak ni makan dengan roti garlic, cicah dengan ni. Dah sedap je. Lagi 3 minit lagi. Tak sabar nak makan, nampak dah sedap. Menyelerakan. Semua dekat menang dan dekat tunai dengan KL ni. Allah memberikan firman saya tu alu macam sedap. Ya. Boleh kan saya nak order? Boleh. Nak rumah. Nak. Sedap. Love. Misal tak parah kan lemon kan? Tak parah lemon pernah masuk. Kalau pernah jangan sama. Ini. So ambil sambal sikit. Rasa. Nyami ke tak? Lemak sangat. Lemak. Bahaya tu. So macam nak. Sedap. Enggak.
Sedap gila. Tapi untuk 85 macam tak baloi je. Macam sikit lemak dia tu. Roti mahal je. Cakap tak? Oh. Tak banyak. Tak ni kat sini. Tak ni kat sini. Dia tak masa tu dekat roti. Getak. Macam sedap macam. Sedap. Tahu lah buat baru. Dekat ada bang buat menu baru ni bang. Apa tak? Itu suami kita. Besar juga untuk 100 lebih ni. Dah sampai Syang. Besar gila. Itulah. 100 lebih je. Oh, kentang. Baru aku tahu. Ni macam mana ni? Dia potong tengah-tengah tu. Risau. Saya cucuk dengan cucuk macam tu loh. Baru ni. Gitu, kita sudah nampak ya guys. Saya nak makan. Nak pinggan sikit lah tu. Nampak orang ni. Saya anggap kita terbuka. Macam gitu Tak. Dia gigi lah. Tak ada. Tak ada suit, tak ada pisau. Oh. Saya makanlah dulu. Tak apa. Tak ada potong. Kita buat pengumuman. Terutama makanan. Sebab? Sebab tak kenyang. Tambah apa Syah? Soft shell crab. Pasta apa benda tau. Adalah salted egg bla 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 bla. Makanan kita sudah sampai, tapi soft shellnya tu macam tak soft shell crab, tak macam crab, tak nampak crab pun. Dah tu dah sampai baru tiba-tiba rasa macam kenyang lah pula. Satu penyesalan macam kan? Tak ada penyesalan, tapi tak tahu nak makan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh makan. Rosak-rosak. Apa creamy gila. Pekat gila tu. Panas. Dia punya salted egg tu pekat gila. Kalau pedas sikit lagi ngamut. Tapi sedap. I wish dia pedas sikit, so I boleh bagi dia 4.5. Tapi tak pedas, bagi dia 4. Kalau lapar 4. Kalau kenyang mungkin 3.5. Banyak dia punya markah kan. Betul lah. Pekat kan? Sebab tu dia perlukan pedas sikit. Sebab terlalu pekat. Saya bagi berapa bintang? Exactly macam sayang. Tiru. Mana tiru? Ayah pulang kenyangan. Sekejap nak rekod depan sekejap. Kenyang tapi tak genap. Tak genap lagi. I macam mesti tak faham kenapa parking ni kena bayar RM8 pula tu. Sebab macam tak logik. Parking tepi-tepi macam ni, unless kalau dia ada guard kat depan tu ke, palang membayar tu ke. Malah kita parking kat tepi gini. Lepas tu tak ada tulis pula tu valet parking di sini. Itu tulis ni je, zon kunci je. Okay, tadi kita orang dah tambah pasta tu, and rasa dia pekat and sedikit muak kan? Muak tu. Muak lah. Kalau korang kenyang akan muak lah. Sebab rasa dia pekat sangat-sangat. Salted egg dia tu, Dia macam balik, dia macam kita boleh tambah air, lepas tu boleh buat jadi 2 portion. Betul. Boleh buat 2 portion. Ya Allah Syah, perut. Oi, bulatnya. Hai. Okay, so itu je untuk kita punya vlog kali ni. Bye. Bye. Itu lah kalau rimau ataupun singa jilat you. Jilat tak bukan gigit, jilat darah. Sebab dia orang lidah tajam. Lidah dia tajam. Kalau kita ada makan daging pun, bukan dia orang gigit sepanjang masa, kunyah macam kita. Dia orang jilat. Sebab bila dia jilat tu, dapat tarik sebenarnya. Daging-daging dia orang nak tu. Tajam macam tu. Lidah dia orang tajam. You rekod apa yang? Aib ke? Tak.
Kita tengah food coma ni. Lepas tu dua-dua macam malas kan dari atas. Buka aircon turun sikit-sikit sedap pula layan. Lepas tu satu lagi fakta menarik pasal binatang. Itu tebuan tak? Tebuan dia ada photogenic memory. Maksudnya tu kalau you ada buat hal kat sarang dia ke apa, semua tebuan tu ingat muka you. Ya. Dia akan serang you balik. Dia ingat salah satunya binatang yang ada. Kalau ada orang dekat sana lah. Yang photogenic memory. Saya tak kambing. Boleh mengembek. Mana saya tahu tu? Mana saya tahu Syah? I tengok TikTok, I Google. Ni binatang yang jerung pun takut. Apa dia? SpongeBob. Apa dia? Apa dia? I tak sure. I rasa orca. Orca tu apa? Orca tu paus yang warna hitam putih tu. Okay. Paus tu besar macam great white jugalah, besar sikit lagi. Dia hitam putih. Sebab dia nampak macam tu hantu. Tak, dia jahat. Hitam. Tak, ikan paus tu jahat. Oh. Dia tak makan semua benda. Tapi dia akan kejar semua benda dan dia akan main dengan benda tu. Macam tu kalau dia nampak dolphin kan, dia kejar, dia lipas pakai ekor dia sampai dolphin tu mati. Dia tak makan pun. Dia saja. Dia jahat, dia bully. Itu orca. Dia bukan predator yang makan manusia ke apa, tapi dia bully, pembuli lautan. Okeylah, jomlah. Jomlah naik. Dah ada semangat. Habis minyak. Dah turun dah makanan. Habis dah minyak. Macam ada yang bayar minyak. Okay, fine. Bye.